Okey geng, tengok dia jumpa duit ciling geng. Di pokok dia jumpa duit ciling. Dia bawa auto detector lagi. Dia dapat detect kat atas tu kotak geng. Kotak dia geng. Dia jumpa kotak. Ui, dahsyat. Okey, dia jumpa kotak. Okey, dia buka. Hantam dulu pakai batu. Okey, dah hantam pakai batu. Buka, dapat buka. Gunting dulu geng, gunting. Okey, dah gunting. Lepas tu janji boleh buka geng. Okey, cerita dia ni dapat kotak dia geng. Kotak lagi dalam. Ada kotak lagi geng. Double kotak. Habis pakai screwdriver geng. Tembak skru. Hantam macam-macam cara dia buka geng. Macam-macam cara dia buka. Okey. Tengok dia buka. Hantam. Pukul lagi pakai hammer geng. Pukul. Hancur geng, hancur. Hancur tempat kunci tu, hancur. Dia suluh geng, suluh. Apa dia nampak tu? Apa tu? Tengok. Dia pakai kamera pula geng. Duit geng, duit. Kaya dia, kaya. Kaya dia ni, kaya. Kaya geng. Oh, dahsyat. Dipukul geng, janji boleh buka. Dia buka. Apa lagi? Duit dolar geng, duit dolar. Aduh. Apa lagi tu? Rokok lagi geng. Dapat lagi rokok. Apa lagi? Jam tangan lagi geng. Aduh, jam tangan lagi. Apa lagi bungkusan ni? Apa? Cincin emas geng. Emas. Kaya dia ni, kaya. Dapat kotak kecil lagi geng. Dia buka. Dapat dia buka geng. Jumpa lagi emas dalam tu geng. Emas lonceng. Kaya. Dapat cincin lagi geng. Korang rasa kalau dapat jumpa macam ni macam mana korang nak bagi tahu orang ke atau macam mana? Sila komen di bawah. Komen guys. Apa lagi tu? Permata dia jumpa. Kaya dia.